Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Firdaus bin Cik Yaakob. Saya Muhammad Aziz Iskandar bin Yusof, C24A1862. Pada hari ini saya ingin membuat pembentangan untuk subjek antropologi dan sosiologi, CFT 1063. Okey, pada bahagian saya ingin membentangkan bahagian yang bertajuk penerapan teori 3.0. Okey. Penerapan teori model personality Freud 1939 dalam kehidupan, iaitu teori yang pertama ialah teori bidang kaunseling dan psikologi. Model personality Freud tahun 1939 dalam terapi psikoanalitiknya menunjukkan bahawa terapi psikoanalitik ini membantu kaunselor mencari konflik dalaman yang mungkin menyebabkan masalah emosi atau tingkah laku pelanggan. Kita ambil contoh sebagai seorang kaunselor mungkin menggunakan teknik untuk membantu seseorang yang mempunyai pengaruh super ego yang kuat terhadap perspektif orang lain. Okey, beralih kepada cadangan penerapan teori yang pertama ini ialah cadangan pertama, penekanan pada kesejahteraan emosional. Penekanan pada kesejahteraan emosional adalah penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang sihat secara psikologi. Dalam pendidikan, tokoh seperti Daniel Goleman tahun 1995, penulis buku Emotional Intelligence, menekankan bahawa pentingnya memahami dan menguruskan emosi sebagai faktor utama dalam kejayaan dan hubungan sosial yang harmoni. Di tempat kerja, pendekatan cari kerjaya dan hubungan emosi yang di tempat kerja, pendekatan cari Rogers dengan terapi perpustakaan pelanggan dapat dijadikan inspirasi untuk mewujudkan persekitaran kerja yang empati, di mana pekerja merasa didengar dan dihargai. Manakala cadangan kedua iaitu cadangan pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif atau holistik boleh digunakan untuk menjadikan model personality Freud lebih relevan dan dalam dunia pada hari ini. Model tradisional Freud menumpukan pada aspek psikoseksual yang lebih tertumpu kepada dorongan biologi. Walau bagaimanapun, dengan memasukkan elemen sosial, budaya dan persekitaran yang membentuk personaliti seorang. Teori ini boleh difahami dengan lebih mendalam dengan melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh persekitaran sosial dan budaya mereka, manusia dilihat bukan hanya sebagai makhluk biologi yang terhad, tetapi kepercayaan dan tingkah laku juga berperanan dalam diri seseorang. Seperti yang kita dapat lihat, banyak pengaruh yang melibatkan nilai sosial yang mereka pelajari dalam keluarga dan masyarakat mereka, serta pengalaman budaya yang mereka alami sepanjang hayat. Oleh itu, menurut tokoh MacLeod S.A. tahun 2014, model Freud akan menjadi lebih menyeluruh dan berguna untuk memahami perkembangan personaliti di dunia yang semakin kompleks ini jika perspektif sosial dan budaya dimasukkan ke dalamnya. Okey, beralih kepada teori kedua iaitu teori aplikasi dalam psikologi. Aplikasi dalam psikoterapi, analisis psikodinamik. Teori Freud digunakan dalam psikoterapi untuk membantu orang ramai memahami konflik bawah sedar yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Penjelajahan masa lalu, terutamanya pengalaman zaman kanak-kanak, adalah komponen terapi ini. Menurut tokoh Face J. G.J. pada tahun 2008,
Peralihan daripada peranan remaja ke peranan dewasa seperti pekerjaan, perkahwinan dan tanggungjawab keluarga akan memberi kesan kepada cara seseorang mengendalikan konflik dalam diri mereka dan berinteraksi dengan persekitaran luar. Okay, teori ini membincangkan pengalaman masa lalu yang dianggap sebagai punca masalah mental mereka pada masa sekarang. Okey, untuk mendedahkan konflik antara ID, ego dan superego, ahli terapi sering menggunakan teknik seperti analisis mimpi, free associations, asosiasi bebas dan kajian terhadap rintangan. Okey, dan seterusnya, dengan menggunakan teori ini, pesakit boleh belajar tentang konflik dalaman mereka, menjadikan fungsinya mengikut keadaan lebih baik dan membangunkan mekanisme penyesuaian yang lebih baik. Sebagai yang kita sedia maklum, penyakit skizofrenia adalah penyakit yang menjejaskan otak dan menyebabkan pemikiran, perspektif, emosi, pergerakan, tingkah laku yang pelik dan terganggu dalam diri mereka. Okey, seterusnya, cadangan untuk teori ini dan bahagian yang terakhir pembentangan saya ini ialah cadangan flexibility apabila seorang menjadi dewasa. Pandangan Freud 1939 mengutamakan pengalaman zaman kanak-kanak sebagai faktor penting dalam pembentukan personaliti. Walau bagaimanapun, teori ini boleh dipertingkatkan dengan menambahkan komponen yang mendekatkan pertumbuhan dan perubahan personaliti sepanjang hayat seseorang. Perubahan ini termasuklah pengalaman baru, pembelajaran apabila seseorang menjadi dewasa dan adaptasi terhadap perubahan hidup yang berlaku sepanjang hidup adalah antara perubahan seorang. Teori ini menjadi lebih fleksibel apabila ia melihat perkembangan personaliti sebagai proses yang sentiasa berubah. Ini membolehkan kita lebih memahami bagaimana pengalaman dan kesukaran baru yang dihadapi terhadap seseorang apabila mereka dewasa memberikan kesan kepada struktur personaliti dalam diri mereka. Okey, sekian sahaja bentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Sekian juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Firdaus kerana memberikan peluang kepada saya untuk pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.